Macam mana tuan-puan saya nak saving? Kalau tuan-puan tengok, pernah tengok gambar-gambar saya yang lama, dulu saya kepala botak. Waktu tu, nak potong rambut di KL, RM10. RM10. Potong rambut, RM10. Jadi, macam mana saya nak jimat supaya saya dapat saving RM10? Saya beli mesin dekat Maidin, dekat Jalan Masjid India tu. Harga dia RM30. Mesin tu at least boleh tahan 2 tahun. RM30, 2 tahun. Jadi saya beli mesin tu, saya potonglah sendiri atau isteri saya tu potongkan. Kepala botak lah. Jadi saya dapat saving 10 extra RM10. Jadi RM20 tu termasuk yang saya jimat tak potong rambut tu lah, potong rambut sendiri lah. Kalau saya potong pergi kedai rambut, saya dah boleh daripada 20 jadi 10. Jadi saya mulakan saving RM20. RM20 bukan selama-lamanya tuan-tuan, permulaan. Kita kena mula dulu. Cukup tak duit? Memang tak cukup. Saving, bila buat saving, duit tak cukup. Tak saving, tak cukup juga. Tapi at least bila kita buat menabung, walaupun dalam keadaan tak cukup, saving kita makin lama makin bertambah. Okay? Tuan-puan, asas kepada membina kekayaan lepas ilmu ialah kena mula menabung. Saya tak jumpa lagi, saya berkawan dengan banyak milenial. Saya tak jumpa lagi orang kaya tak bercakap tentang saving. Tak mengutamakan tentang saving. Tak ada tuan-puan. Besar mana income dia, dia mesti buat saving. Jadi tuan-puan, whatever good reason kita tak menabung tak akan kaya tuan-puan. Kita boleh salahkan majikan sebab majikan di Malaysia ni bagi gaji kecil, boleh. Salahkan kerajaan, boleh. Tapi kita tak kaya. Jadi apa pun masalah di luar, kita kena cari jalan, kita kena menabung. Menabung dulu, keajaiban akan berlaku kemudian. Okay? Jadi sekarang ni saya bercakap sedikit tuan-puan. Okey. Waktu bila saya meletakkan target 1 juta yang pertama? Waktu dah baca buku-buku kewangan. Okey, tuan-puan, bila kita mula membaca, kita akan sedar, oh banyak perkara yang aku tak tahu. Tuan-puan, lagi kita belajar, lagi kita sedar banyak perkara yang kita tak tahu. Sebelum belajar, kita rasa tahu semua perkara. Tapi bila kita belajar, aku tak tahulah benda ni. Kena belajar lagi, kena belajar. Oh banyak lagi banyak perkara yang kita sedar yang kita tak tahu. Sebab tu tuan-puan, pakar dia bercakap dalam bidang dia saja. Dan dia berhati-hati bila dia bercakap. Pakar. Orang ramai semua benda pun dia akan bercakap. Sebab apa? Orang berilmu, dia tahu batas ilmu dia. Tapi kebodohan, kejahilan tidak ada batasnya. Sebab tu pakar dia berhati-hati bila dia bercakap, dia hanya bercakap bidang dia saja. Bidang lain dia cakap dia tak pakar. Sebab dia tahu batas ilmu dia.